Ini ialah Perth River di New Zealand. Dari luar nampak tenang je. Tapi bawah permukaan dia ada salah satu rangkaian gua paling besar dan paling dalam di dunia. Gua ni terkenal dalam kalangan penyelam kerana tahap kesukarannya. Masuk je ke dalam, suasana terus gelap. Lepas tu ada satu tebing yang menjunam 100 meter ke bawah dan ia terus jatuh tanpa henti. Setakat ni, rekod selaman paling jauh ialah 245 meter. Orang yang buat selaman tu ialah Dr. Richard Harris, salah seorang penyelam yang terlibat dalam misi menyelamatkan 12 budak lelaki di Gua Thailand pada tahun 2018. Dalam kerjayanya, Harris memang biasa menyelam pada kedalaman ekstrim, tapi kali ni dia nak jadi orang pertama yang capai dasar Gua Perth River. Masalahnya, tangki oksigen biasa tak boleh pergi sejauh tu. Jadi Harris habiskan 18 bulan kaji campuran gas baru, gabungan hidrogen, helium dan oksigen yang dia panggil hydrogen experiment. Risikonya sangat tinggi. Kalau berjaya, ia boleh ubah cara penyelam terus ke kawasan bawah air yang kita tak pernah sampai. Tapi kalau gagal, campuran gas tu boleh meletup. Harris dan rakan selamanya Challenge sepakat bahawa jika sesuatu berlaku, pasukan mereka tidak perlu mengambil risiko untuk mencari atau membawa naik tubuh mereka. Pada hari selaman, mereka turun perlahan-lahan. Pada kedalaman 180 meter, Harris mengalami gegaran badan. Pada 200 meter, dia tukar campuran gas kepada hidrogen. Lepas beberapa sedetan, gegaran tu terus hilang. Mereka berpatah balik pada kedalaman 230 meter seperti yang dirancang. Dan perjalanan naik semula ambil kira-kira 12 jam kerana proses decompression. Dan selaman tu secara rasmi catat sejarah dalam dunia selaman dan juga sains.